Tambah dia orang yang dah pernah duduk kat kampung-kampung, dia orang memang takkan boleh duduk diam, betul tak? Dia orang mesti stay nak buat kerja. Macam kita mungkin ada setengah tu dia boleh duduk rumah tanpa kerja 1 minggu. Mungkin dia boleh stay macam tu. Kalau macam ada setengah tu pula, dia dah biasa kerja, dia cuti 1 hari, dia rasa macam tak boleh lah nak kerja macam tu pula kan. Kita lain-lain orang, dia lain-lain dia punya perangai. Jadi orang buta ni, apa yang kita nak relate, kita jangan judge benda yang tak sepatutnya tanpa kita tahu the real story. Macam yang kita tengok yang saya cakap tadi, orang tua kan, mungkin dia tak suka duduk rumah, dia boring, so dia ada nak kerja. Sebab kebanyakan sekarang yang pakcik-pakcik ni dengan makcik-makcik, dia suka kerja macam security guard yang tak berat-berat sangat kan. Okey lah kalau macam tu. And then apa yang saya nak cakap sekarang ni, adab. Sebab orang tua ni saya nak relatekan dengan adab. Sebab sekarang kita banyak tengok kan orang share-share, kebanyakan dia tak kira lah budak ke, remaja ke, orang tua ke, dia makin hilang dah adab ni. Macam kita tengok budak-budak ya, kita faham dia budak, tapi kita tak boleh biarkan budak-budak ni terbawa-bawa dengan sikap yang tak sepatutnya, yang kurang adab, yang kurang ajar. Yes, kita tahu dia budak, kita tak boleh biar, kita still kena cakap. Kita sebagai parents, kita patut tegur dia. Adik tak boleh buat macam tu, abang jangan buat macam tu, tak elok, tak baik, kena nenek. Kita kena cerita kat dia apa yang sepatutnya dia buat. Sebab yes, budak-budak ni memang dia tak faham lagi, tapi kita kena ada kita punya usaha untuk block dia, jangan buat. Let's say ada budak ni suka baling batu kat orang, tak apalah, biarlah dia budak. Tapi kita tak fikir ke dia punya implikasi dia untuk masa akan datang macam mana. Kalau let's say yes, bila dia besar kita boleh ajar dia, tapi sekarang kita biar dia tahu. Dia waktu kecil ni dia baling-baling batu kat orang, orang mungkin akan cedera ke, bahaya lah kan. Then kita biar sebab dia budak, tak apalah, biar dia main sebab dia budak lagi. Nanti besar baru aku ajar, tak boleh gitu. Sebab dia akan terbawa-bawa dengan perangai dia yang suka baling batu. Sebab mak ayah dia tak tegur. Baling batu tu sepatutnya sesuatu yang tak boleh dibuat. Sebab mak ayah kena bagi tahulah kenapa tak boleh baling batu. Nanti orang kena muka, kena mata ke, bahaya. Benda tu tak patut buat macam tu. Kita kena terangkan kat dia. Tapi dalam keadaan sebenar, kita sebagai mak ayah tak terangkan kat dia. Jangan buat macam tu adik. Tak, kita biar je. Jadi dia ingat perbuatan dia tu betul. Walaupun dia kecil, yelah mungkin dia besar tu dia boleh fikir, tapi dia akan fikir, mak ayah aku tak tegur aku pun waktu dulu aku baling-baling. So dia akan keep on buat benda yang sama lah, benda yang tak sepatutnya, baling batu kat orang. Jadi bila dia besar pun dia baling batu kat orang. Jadi benda tu akan terbawa-bawa, jadi dia ingat benda tu ialah perbuatan yang betul. So itu baru satu part. Bila kita tak tegur, dia akan buat ke orang. Jadi bila orang kena, orang akan menyampah tak macam kita. Mak ayah kan kita bawa anak kita pergi taman kan. And then terjumpa pula dengan si budak ni yang suka baling batu. Kita mesti, tak ajar ke, mak ayah tak ajar macam tu kan.